Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, setelah kembali dah habis cuti raya kan. Kafe Kasbi pun dah buka. So dah kenyang makan lemang, ketupat, laksa segala bagai tu. Jemputlah datang ke Kafe Kasbin. Kita try menu-menu selain pada hari raya pula. Kita ada ikan bakar, ada masak lemak, asam pedas, ada sotong goreng tepung, ketam lembut. Siapa yang suka pahit, ikan patin tempoyak bakalan buluh, jemput datang ke Kafe Kasbin. Siapa yang selalu datang ke Kafe Kasbin, menu baru yang kita buat pada bulan Ramadan dikekalkan pada hari biasalah. Contohnya macam sotong bakar sambal petai. Kita ada udang bakar sambal petai, kita ada terung belado. Dan juga siapa yang nak datang dalam kumpulan, kita ada set juga lah. Macam set jambar, sesuai untuk 3 ke 4 orang. Kalau untuk 2 orang pun ada. Kita ada set talapia. Kalau untuk pais pun set pun ada untuk 2 orang. Ataupun nak ambil ala carte campur-campur lain pun ada. Dan jangan lupa try kita punya masak lomak. Masak lomak kita memang terbaik lah. Asam pedas ikan pari, ada asam pedas telur ikan mayung. Itu ada menu terbaru lah yang kita kekalkan dalam bulan biasa yang kita buat pada bulan Ramadan hari. Kak Ros sepik. Pergi mana? Okey, selamat Hari Raya.